Arab jahiliah dulu pun buat tawaf, buat sa'i, buat kerja-kerja haji. Ustaz, kenapa bila kita pergi umrah, kita dah balik, kita dah hidup macam biasa, tapi kita tetap rasa macam biasa? Macam kita akan buat perkara biasa, macam perangai kita macam biasa balik je. Kenapa tak ada yang berubah? Nak cakap pasal berubah ataupun nak cakap kita balik daripada umrah ni, Arab jahiliah dulu pun buat tawaf, buat sa'i, buat kerja-kerja haji. Tapi berbezanya umrah untuk umat Islam adalah disandarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi bila mana kita dah buat umrah, sebenarnya memang Allah dah hadiahkan umrah yang mabrur tu dah siap-siap hadiahkan. Cuma lebih untuk kita terus buat baik, terus menambah baikkan diri kita adalah sebab kita ada satu azam, kita nak ikut baginda Nabi. Macam mana kita nak ikut baginda Nabi? Kita hidupkan sunnah-sunnah dia, buat apa yang baginda suka, amalkan apa yang baginda buat contohnya. Macam tu barulah kita akan improve diri kita hari demi hari walaupun dah balik daripada umrah.